pernah jumpa tak dengan orang yang bila dia dah dapat sesuatu, tiba-tiba je hilang? It could be money or korang punya dignity. Mula-mula dia datang laju, puji korang, layan korang, buat apa yang penting untuk korang. Bila korang dah bagi dia trust, perhatian, masa, tenaga, duit, tiba-tiba je hilang, gaib. Sebab bagi dia sebenarnya, hubungan tu bukan satu macam bonding kan. Itulah satu transaksi. Aku bagi, kau kena bagi juga. Dan bila korang mula question lah, kenapa dia berubah kenapa dia hilang dia tak sayang aku lagi ke? Sebenarnya korang bukan kehilangan dia, korang cuma kehilangan ilusi yang dia bina. Korang hanya hidup dengan ilusi je. Orang yang betul hargai korang, dia tak akan hilang bila dia dah dapat sesuatu, dia dah kenyang, dia dah dapat kan. Dia akan stay sebab dia hormat, bukan sebab dia dapat sesuatu. Dia boleh hilang bila dia selesai, tapi korang akan jumpa dia, korang balik bila korang sedar dia tu siapa. Yang dia tak pernah datang untuk